Salam geng, racun kali ni kita dah pun ada smartphone yang ramai request. Inilah dia, Poco F7. Bakal jadi mid-range killer katanya. Model ni dia bukan sekadar mid-range biasa je, tapi datang dengan chip flagship generasi baru, bateri gergasi, skrin padu, kamera Sony, siap ada IP rating IP68 lagi. Tapi kan, adakah semua ni dia just gimmick atas kertas atau memang betul-betul berbaloi untuk korang grab satu? So, kalau korang dah bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Kita akan mulakan dengan sesi unboxing dulu. Untuk kotak dia sama macam before ni juga. Varian yang saya ambil kali ni yang paling tinggi, 512 kip dan warna silver yang bagi saya sangat-sangat limited edition. Yang mana untuk harga dia standard lah kan. Phone mid-range yang pakai 8S Gen 4 ni agak keras. Tapi kalau korang beli masa awal-awal hari tu, sangat-sangat murah tau. Starting 15 sampai 16 dan kalau campur dengan voucher, saya dapat 512 kip ni dalam 14 something saja. Sangat-sangat murah lah untuk kategori dia. Untuk segmen dia. Once kita buka je dekat sini kan, korang akan nampak lah ada satu lagi kotak kuning dalam ni. Yang mana kita dah dapat tahu lah isi dia ada SIM tool, ada manual dan juga ada casing. Untuk casing dia bagi casing macam ini solid. Lepas tu nampak tak ada tulisan Poco dekat situ. Next lagi dalam kotak kita dapat phone tu sendirilah. So untuk rekan dia kita akan buka plastik dulu. Korang nampak warna silver dia sangat-sangat cun bagi saya, tapi rekan ni subjektif. Kalau korang tak suka warna ni, ada juga warna lain yang lebih plain lah, lebih minimal. Dekat bahagian sisi dia, korang nampak SIM tray ni support dual SIM, ada stereo speaker. Dekat bahagian sisi lain ada volume broker, dekat bahagian atas ni ada mic sahaja. Seterusnya dalam kotak ni, macam biasalah, kita still dibekalkan dengan adapter dan juga kabel pengecasan. First impression bila saya pegang je Poco F7 ni, memang saya terus rasa solid dekat tangan. Kombinasi pakai material kaca dan metal ni membuatkan phone ni rasa betul-betul premium kalau kita compare dengan previous model daripada F1 sampai F6 tu yang pakai material plastik tau. Dia punya sisi yang bulat ni membuatkan genggaman dekat tangan ni lebih natural, tak rasa bulky walaupun berat dalam 215 gram. Dan model ni dia datang dengan fully flat depan, belakang, kiri kanan, atas, bawah. Untuk Poco F7 ni sendiri, dia datang dengan 3 pilihan warna. Ada black, ada white dan juga cyber silver edition. Personally kan, silver edition ni memang favourite saya lah. Korang nampak sendiri rekan dia, kita boleh katakan agak garang sikit compare dengan model-model yang lain. Tapi benda ni subjektif. Kalau korang rasa rekan silver edition ni terlampau pop up dekat korang, boleh pakai yang nampak minimal tu lah. Ada dekat warna hitam dan juga warna putih. Kekurangan bila korang pakai yang silver edition ni, walaupun design dia nampak garang dekat sini kan, dipakai finishing jenis glossy yang mana memang senang nak mendekat cap jari. Memang senang kotor kalau korang tak pakai casing. Tapi kan, tunggu dulu. Dia bukan setakat rupa je cun. Dia datang dengan IP rating IP68. Maksudnya kalis air dan juga debu. Malah dia juga lulus ujian kelenturan 70 kg dan ada pensijilan 5 bintang dari TOV SUD. Yang ni bukan main-main tau. Memang siap sedialah untuk talasa. Even kalau terjatuh sikit-sikit tu memang survive lah phone ni. Dekat depan pula kan, Poco F7 ni dia datang dengan skrin AMOLED dengan size skrin yang diorang besarkan sikit lah kepada 6.83 inci, lebih luas, resolusi 1.5K dengan refresh rate standard 120Hz. Kalau tengok bezel dia pun bagi saya memang cukup nipis. Screen to body ratio dalam 94.2%. Memang puas hatilah bila tengok konten atau main game dekat skrin luas macam ni. Untuk kecerahan dia pula kan, max tu ataupun kecerahan puncak tu boleh cecah 3200 nit dan 1700 nit tu secara biasa je. So tak kisahlah bawa cahaya matahari terik pun, masih jelas lah konten yang ada dekat skrin dia. Dia juga ada DCI-P3, 68 bilion warna dan 3840Hz untuk PWM dimming. Maksudnya sangat selamat kan untuk mata korang walaupun korang hadap skrin dia lama-lama. Siap ada 3 pensijilan touch friendly termasuk anti flicker dan circadian friendly. Detail dan warna dia memang vivid tapi tak penat mata korang. Sekarang kita masuk dekat bahagian yang paling penting lah kan, main dia tu, dia punya prestasi. Poco F7 ni dia pakai chip Snapdragon 8S Gen 4 binaan 4nm dengan all big core architecture. Dia bukan versi downgrade dari flagship tapi lebih kepada versi optimize untuk performance dan power efficiency. Dengan LPDDR5X RAM dia, storan UFS 4.1, loading app, multitasking dan gaming semua laju gila. Skor Antutu dia pun, apa yang Poco claim, boleh cecah 2.8 juta. Lebih 30% lah lebih tinggi dari Poco F6.
Tapi untuk ujian lab saya sendiri, dari mode balance sampai high performance mode tu memang tak dapat langsung 2 juta tapi menghampiri 2 juta, which is dah level flagship. So far kekurangan chip ni dari dua model yang saya dah try pakai chip yang sama ni kan, tak lain tak bukan overheat tau. Kalau run game berat ataupun load benda yang perlukan grafik tinggi memang akan cepat panas. So macam mana pula dengan Poco F7 ni? So far saya perasan macam suhu dia lagi better sikit dari Redmi Turbo 4 Pro. Bila saya run kan benchmarking app macam Wildlife tu, saya perasan suhu dia drop sikit dari Redmi. Antutu test pun tak cecah 45 degree. Dan paling menarik lah kan, bila saya gaming, main game berat macam Call of Duty Warzone dalam 30 minit, suhu dia main range dalam 43 ke 44 degree je, berbanding 8 Gen 4 lain yang boleh cecah sampai 46 degree max, padahal cooling dia sama je besar dengan Redmi Turbo 4 Pro. Adakah mungkin kan suhu yang terkawal ni datang dari optimization software HyperOS yang latest ni? Untuk fully test nanti kita jumpa dalam sesi penderaan. Oh ya, dia juga support Wild Boost Optimization 4.0 yang akan bantu jaga smoothness dan juga responsiveness bila korang gaming. Beralih ke bahagian kamera ni kan, model ni hanya datang dengan dual camera setup sahaja, tapi apa yang menarik di dekat sini untuk Poco F7 ni, sensor dia tu dia tak sama macam Redmi Turbo 4 Pro. Model ni pakai sensor daripada Sony IMX882, siap datang dengan OIS juga. Yang mana hasil kualiti gambar dalam dunia sebenar ni memang kita nampak lebih sharp, tajam, warna hidup, low light pun performance dia mantap. Lepas tu untuk kamera kedua ni ada 8MP ultra wide angle, cukup lah untuk korang ambil gambar group shot ke ataupun landscape. Untuk kamera depan pula 20MP selfie, dan rakam video ni boleh rakam 1080p 60fps. Poco F7 ni dia datang dengan bateri 6500 mAh yang mana terbesar lah pernah ada dalam siri F. Ketahanan ni memang luar biasa lah, casual user tu boleh je cecah 2 hari, dan kalau korang jenis heavy user tu still boleh survive daripada pagi sampai malam. Cuma yang menyedihkan sikit ni kan, walaupun model ni rebrand kepada Redmi Turbo 4 Pro, model tu kapasiti lagi besar, cecah 7500 mAh. Tapi tak apa tau, at least charging speed dia sama laju. Kita juga dapat 90W hypercharge yang mana untuk fully charge tu ambil masa lebih kurang dalam 40 minit lebih saja, dan siap boleh buat reverse charging lagi untuk charge phone lain ataupun aksesoris korang. Dan kalau dari segi teknologi tu pula kan, saya dengar lah desas-desus katanya model ni pakai silikon carbon, tapi bila saya cek sendiri dekat website apa semua tu, saya tak nampak pun ada tulis silikon carbon, bermakna masih pakai teknologi biasalah, lipo je, bukan silikon. Yang kita tahulah kalau silikon carbon ni dia lebih macam bagus, lebih praktikal, efisien dan lebih tahan lama. Dari segi software ni saya dah pun update yang paling latest lah. Kita dapat Xiaomi HyperOS 2.0 yang mana dibina atas 3 asas lah macam korang tahu. HyperCore untuk performance, HyperConnect untuk cross device, dan Hyper AI untuk smart experience. Animation ni memang smooth, fungsi AI pun makin banyak dan OS dia makin ringan. Apa yang menarik dekat sini kan, selama saya guna ni, saya perasan kalau saya buka aplikasi bawaan dia tu, macam dekat Poco punya app ataupun dekat team, file ke apa semua kan, tak ada langsung pop-up iklan yang keluar tau. Benda ni agak mengejutkan, yang mana before ni kadang-kadang keluar juga. Cuma saya tak pastilah dia permanent ataupun akan datang balik pop-up iklan tu. Kita tunggu je. Dan yang menariknya untuk software ni, korang akan dapat 4 tahun upgrade OS dan 6 tahun dia punya security. Selebihnya untuk fingerprint sensor tu dah pun pakai under display. Lepas tu kan dia support semua connectivity lah, termasuk Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G, dual SIM, dan ada juga stereo speaker. Oh je, dia punya haptic vibration motor dia pun bagi saya memang sedap lah, tak rasa cheap. Secara ringkasnya kan, kalau korang tertanya apa perbezaan kalau kita compare dengan Redmi Turbo 4 Pro ni, dia tak banyak sangat beza dia. Major tu ada dekat bateri dia, sensor kamera, design, dan of course hargalah lebih murah. Mungkin soon kita akan compare juga dengan pesaing terdekat, pesaing sengit dia, iQOO Neo 10 yang pakai chip yang sama. Kalau korang berminat nak tengok, boleh je komen sekarang. So, Poco F7 ni kan bukan sekadar naik taraf daripada Poco F6 je. Yang ni memang kita boleh katakan sebuah revolusi dengan prestasi chipset baru, skrin gempak, bateri tak lama, kamera yang boleh harap, dan software iOS yang memang matang ni kan. Phone ni memang rasa macam flagship tau. So, apa komen korang? Dengan harga yang ditawarkan ni, adakah berbaloi untuk kita grab? Korang boleh komen sekarang. Yang mana dah pakai pun boleh komen lah kalau korang ada isu-isu pelik yang jumpa dekat phone korang. So, rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.